Okey semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri dalam Sok Ramadu episod ke-33. So jom kita tonton. Rena, sayang. Hai, sayang, awak dah sedar? Macam mana saya berada kat sini? Awak pingsan, sayang. Sayang, hei, kenapa ni? Sayang, hei. Mak ada. Okey, Rana, Mak ada. Mak tak apa-apa, awak jangan risau. Saya nak jumpa Mak. Saya nak jumpa Mak, please. Mak okey, Mak tak apa-apa. Mak okey, awak jangan risau, okey? Mak okey. Ya, Mak okey. Betul Mak okey. Raina, betul. Takkan saya nak tipu awak. Okey, lagipun saya dah minta tolong Akif. Akif akan tolong untuk tengokkan mak awak. Dah, awak jangan risau. Apa yang penting sekali awak kena sembuh dulu. Awak kena sakit ni. Nanti dah boleh discharge daripada hospital. Saya akan bawa awak jumpa dengan mak awak. Okey, itu episod ke-33. Semua orang masuk hospital lah. Izara masuk hospital lah, Ramlah. Bukan Izara masuk pula. Raihana masuk hospital, Ramlah masuk hospital dengan Faris pun sampai seorang terlantar, seorang sampai tutup mata macam gitu sekali. Teruk sangat apa yang Izara buat, sebab ada scene tadi macam Raihana dia teringat scene sebelum dia padam. Dia nampak Izara tu. Dah macam tu rasanya dia orang kena kena lari terus lah. Kena jauhkan diri dari Izara yang psycho. Dengan mata laki buta, bini kena macam-macam, tak habis nak sampai ke episod 50 ke dia orang baru nak sedar, baru nak buat keputusan yang bijak. Sampai itulah penonton pun jadi malas nak tengok sebab lembab sangat diorang ni. Tapi tertanya pula kenapa dengan mata Faris tu. Ada yang kata muak dengan watak lembab Raihana, tapi salahnya yang lembab ni bukan Raihana seorang je. Faris pun, orang sekeliling tu macam sampai mudah Izara buat kerja dia. Sesuai lah mata lelaki macam tu, tampar sekali di otak dia sebab tak function. Aku tunggu lah bosan watak lembab ni pun. Tak tahu lah kalau korang boleh carry on dengan drama ni, sebab banyak lagi drama ni, banyak episod lagi sehingga dia itulah macam kita akan terus tengok watak-watak ni dikotak-katikkan oleh Izara je rasanya, ataupun watak-watak lain lah. Bila nak masuk bab dendam tu. Apa lagi?